Share channel ni bos, mantap kali. Aku tak seindah karam yang kau mahu. Okay, konten kita pada kali lagi kita nak buat konten review kereta sebab video mana ke video yang itu saya buat video yang ni tinggi view dia, dan saya buat lagi video yang ni saya buat guna kereta ni video tu tinggi ya. Apabila tinggi saya buat pada kereta ibu saya buat review dan tengok video tu naik gitu. Kalau video tu naik asyik abuk sing review video tu aku tengok itu logi lepas ni. Kalau video ni 500 view asyik buat logi review. Okay, dan kalau korang suka korang kena tengoklah video ni banyak. Okay, kita mau masa je kita pergi review kereta ibu asyik ada gapa dalam. Okay, and let's go. Siang ni dah panas. Okay, kita dah masuk kereta yang ni. Kita pergi review. Kita buka pintu macam biasalah. Pintu dia lah. Kereta apa kau tengok dulu montage yang ni. Aku tengok montage tu kan. Montage kereta yang tu lah. Kereta Viva ni. Kita kira boxing dalam dia ada gapo. Okay. Kita okay. Kita jauh sikit. Okay. Yang pertama kita ada ni. Boleh panggil ni. Steering, ya Allah tu ingat steering. Macam biasalah dia ada klik-klik je ni, klik-klik. Kita kira lah klik apa tadi dulu. Adalah ubat dah tu duit-duit yang gitulah. Okey, yang lepas tu lagi ada depan ni. Sekarang nak gigit tu ni. Kita gigit ni dulu. Kita habis kot ni dulu. Okey, yang ni kita ada spek. Kita ada spek ni. Kita pakai spek dulu kejap. Malah kalau rambut tu jadi kena gudi rambut ni. Rambut panjang ni. Okey, kita pakai spek. Okey. Okey, ada spek sini. Spek beli mana tahu lah ni, tak ingat dah. Sampai sini ni bukan nudung kau tu ni. Nudai bang. Tak tahu lagi. Kita ada screen. Screen ni kecil sikit. Screen kita tu besar sikit. Screen kita tu besar sikit. Screen kita ni kecil sikit. Sekejap saya tunjuk kita. Screen dalam ni kecil sikit dah ni. Yang kecil tapi boleh buka lah. Ada radio. Boleh je bluetooth lagu. Lepas tu aircon lah macam biasa kejap. Aircon macam biasa lah. Lepas tu ni betul-betul aircon. Lepas tu bayar-bayar lah. Ada apa ni? Ada ni. Ada coklat. Coklat. Merah je tu. Tak sesuai mana lah. Okay, promo coklat. Nanti tajar lah coklat. Warna masing. Lepas tu ada air. Hot lama dah. Ada macam-macam air bangun. Ubat apalah. Ni air bangun. Air bangun. Betul air bangun kereta lah. Okay, betul suka hijau ibu syarah situ. Okay. Tu go tu alam kereta tu. Raknya bagi penting dah. Kira-kira tengok bagi penting gitu. Okay, lepas tu ni pintu. Kali pintu dia akan jadi tutup gini. Kali je gitu Lepas tu ni ketika gini kosong. Sopa dia gitulah. Okay, sopa dia. Belakang jadi gelap sikit. Asyik tahu lah gelap sikit. Belakang lepas ni kita tu. Betul ni lah. Ni gear dia. Gear dia gini ni. Gear dia betul ada tu lah. PRNS23 handbrake. Tu ke penambah tu air dia. Cuma tu ada botol air di sini. Botol air masuk lah ni. Lepas tu air lagi 2, 3, 2 sedepan sebelah belakang. Itulah. Tapi dia tubuh je lah tak lah. Tempat beri apalah situ. Besi boleh letak situ. Ya depan sini. Ni untuk kunci nela. Depan belakang. Ni kunci nela. Okey. Kita tengok tu ke. Ya Allah panas tu ni. Demi korang ni. Saya tak pasal sebab konten sebabnya idea konten banyak je. Cuma saya buat review dia kata ni memiliki video tu view tinggi yang kita buat. Okey. Saya beritahu atas ni. Macam biasalah ada goni-goni ni. Betul. Ceming ada ceming. Biasa ceming banyak ceming. Panasnya. Okay, betul ni ada lagi. Ni tak ada saya ada ceming. Sekejap. Peluhnya. Ya Allah panas. Dia ada cermin sini. Ni ada cermin. Ni tak ada cermin. Sebelah ini tak ada cermin. Dia ada sebelah ini. Kereta tu dua-dua cermin dia ada. Okey, betul ada pak megel dah lah. Kalau ngiga tu sebenarnya saya kalau ngiga boleh pergi ni. Ni tak ada. Yang sebelah ni tak ada. Tak ada. Tak ada.
Memang tak ada dah. Okay, jom kita gait belakang pula. Ya Allah, panas yo. Okay, Aisyah nak kita pergi ke belakang pula. Jom. Ni yang belakang pula. Biasalah belakang ni memang Aisyah dengan Isya ni kalau gijal dia memang ke kubel lah. Ya, Aisyah nak lihat dulu je. Okay. Ya Allah, panas. Okay. Lah rambut tahu gapur ni. Kita ke yang belakang pula ni. Tak ada lah memang ke kubel sikit. Okay, ni kain tu olah apa. Lepas tu ada makin ni. Betul tak ni? Ada apa ni? Ada sapo, rupai laut sapo ni. Ini gitulah kalau kau nak tahu belakang. Sebab kalau saya ni duduk belakang, kita jadi kubel. Okay, saya rasa lemah ni. Betul lah ada bekas air, tak tahu lagi. Betul ada baju nanti. Kau bagi je nanti lagi. Softline. Tidak ada softline. Softline kecil-kecil. Softline gini. Nanti kita nak naik depan ni. Kita naik depan ni. Kita bukan hanya ke softline. Yang betul bau juga ada benda bau. Dah kasih 7,000 saja untuk ada kertas. Ada kertas itu. Biasanya ni kata ibu saya pergi buat hijau kan. Pergi buat hijau dia kalau ibu saya pergi hijau saya guna kata ni lah. Sebab tu ada banyak baik hijau betul. Ada bekas tisu mana buka ni. Kita ada kain, nutup tisu. Pada topi ibu hijau, topi ibu saya hijau lah. Okey. Tu mana yang dulu? Ada lah rak ni. Enggak, sampai tak ada benda kosong. Rasa ada bagi gitu ya. Okey. Mana naik kosong fly ni? Kau naik lah. Tak payah lah. Kau mana naik? Kau naik tak payah. Kita naik naik lah. Sebab saya nak pakai montas dulu, okey? Okay, saya dah tengok dulu. Saya ni juga kita tengok montas dulu. Depan dengan belakang. Okey, jom kita layan dengan montas. And let's go. Kita tengok montas kereta ibu saya. Okey, and let's go. Belajarlah konten kita pada kali ini. Kalau kau nak tengok video yang akan datang nanti, Aisyah nak review lori pula. Kalau kau nak tengok, kau kena bagi ke view ni tinggi 500 view baru Aisyah akan buat. Okay. And belajarlah konten kita pada kali ini. Itulah saya ada review dah kereta yang kedua kita. Kalau view tinggi kita akan buat lagi. Benda kereta besar juga ni. And itulah konten kita pada kali ini. Kalau kau suka dengan konten kali ini, kau jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Dan kita jumpa di next konten. Aisyah ni bos. Mantap kali. Baik semua cerita ni. Okay, ingat tu. Bagi view 500 view ke atas, barulah Aisyah akan buat video review lori besar ke depan. Kalau kau nak tengok, kau dah kena komen banyak-banyak dekat bawah. Dan kita jumpa di next konten. Bye.